Weh, kalau hujan minta refund lah. Orang ingat dia orang bercinta. Apa ni? Hey guys, welcome back to my channel. This is day 2 Phuket, and hari ni kita awal-awal pagi lagi dah naik van. Muka tak ikhlas. So kita orang hari ni memang program adalah island hopping, and we bought the package dekat Keluk Jer. And package tu dia boleh ambil sekali secara percuma kalau you duduk dekat few areas dekat Phuket. Bukan semua area lah, tapi few area yang berdekatan tu dia free, and our hotel free je. And right now kita tengah ambil penumpang-penumpang lain. Ada 4 hotel berbeza, and then baru kita akan pergi ke boat. Okay guys, so kita dah sampai dekat checkpoint untuk naik boat, and right now we are lining up untuk ambil whatever band yang dia nak support dekat kita, nak bagi kita. So sekarang ni baru kita tahu kita group mana, kita naik boat dengan siapa tour guide kita, baru kita akan tahulah. So sementara kita tunggu dia punya briefing, hari tu this package I bought from Keluk, and dia sebenarnya ada banyak choice. Pulau apa yang you nak pergi, pulau apa yang you tak nak pergi. So we bought this one. This one is the PP Island, Maya Island and Bamboo Beach Speed Day boat tour. And I beli sekali dengan pick up. Kalau tak beli sekali dengan pick up, dia you murah sikit lah bayar, tapi murah sikit je. Bukan murah banyak, beza serius sikit je. And actually kalau you guys bawa like book Grab ke boat ke daripada your hotel nak pergi ke this place, I believe that will cost you more, sebab dia punya call time pagi, so it's gonna be packed in the morning. So maybe itu adalah peak hour dia. So I think just ambil je yang join in transfer. Honestly, nampak tak kat sini join in transfer, you guys ambil yang tu, because yang tu lagi berbaloi. And tadi kita orang kena bayar untuk masuk national park dia 400 baht each person. Bayar je dekat sini. Senang. Actually kat Keluk pun ada jual juga, cuma I tak beli sebab I ingatkan tu optional. Rupanya dia bukan optional. If you go to PP Island, you memang wajib beli yang national park tu, sebab PP Island is the national park, orang tu kata. Because I said I tak nak, I thought dia macam optional, tapi dia kata bukan optional lah, dia wajib. So semua orang makan kena bayar. So we just paid lah 1,200 baht, 400 baht each person. Okay, so the briefing dah start, tapi Kacung Ellie tengah ambil makanan lagi. Kat belakang tu, belakang ramai weh, patutlah buat dia besar. So guys, kita orang adalah yang terakhir sekali. Tada! So perempuan ni sangat tenang tadi, sebab dia tengah fikir nak beli ke tak selipar RM40 dia tu. Nah, kau serabut. Siapa buat kau? Aku kan psikologis. Cuba cakap dengan aku. Cakap lah, aku nak tolong. Beli topi dengan slipper. Oh, patutnya semalam aku pula tengah serabut, sebab patutnya semalam kita beli snacks. Tapi kita beli lain. Tak beli snacks, burger tu. Kita punya keselamatan, si ada CCTV. Wah, cantiknya boat. Wow. 3 people. So sebenarnya berbaloi lah kita bayar mahal-mahal tu. And kita akan bergerak ke checkpoint. Kita duduk sekali 3 orang. Weh, dah sampai the first checkpoint. This is Kainok Island. Wah, cantiknya. Ini kita orang punya yacht tadi. Cantik kan daripada luar. Nampak mewah. So, jom kita explore apa yang ada. So guys, tadi we pay around 1,500 baht untuk jet ski tu. And actually tu untuk price 2 orang, tapi kita orang manage untuk bodek-bodek sikit. So dapatlah untuk 3 orang. But tak boleh naik sekaligus. So kena 2 orang and then tukar. Seorang turun lagi seorang naik. So total 3 orang lah. Tapi dah hujan lah, macam mana nak main? Weh, kalau hujan minta refund lah. Sini dia jual macam-macam snacks. Ada water.
And dia memang bagi pineapple juice. Yang ni dia tak main-main Siap ada mata tau. Bismillahirrahmanirrahim. Cari pati. Ni pineapple juice paling sedap weh, aku pernah rasa. Aku tak bercanda. Sedap kan? Weh, rasa sikit weh. Total semua adalah 800 baht. 200, 300, 300. Dalam 104 ringgit Malaysia. So kita nak buat taste test. Honestly time aku order tadi, akulah yang mengordernya. Orang kat depan-depan ni dia orang reda je kira harga. Udang sebelah. Ini udang yang dalam akuarium semalam. Comel lah bulat dia berenang. Alamak, dah lah aku nak makan kau. Kan? Wait a minute. Okay guys, hujan dah renyai-renyai je. So kita boleh pergi pantai. Tapi kita tak boleh nak rakam lama-lama. I have to simpan this camera sebab sekarang ni hujan renyai-renyai. But biarlah saya belanja you guys view dulu ya sebelum saya menutup kamera ini. I just want to swim around. Tada, cantik kan? Masya Allah. And kita orang nak ambil gambar, foto-foto dulu. Baru kita akan terjun. Kita ada dalam half an hour lagi dekat sini. So, this is the first checkpoint. Nanti kita pergi the second checkpoint. Hopefully dekat sana weather lebih clear, tak hujan, so that I can record more. Air dia hijau, cantik kan? Sangat cantik. Kat sana tu pun group of Malaysian, cuma boys, so kita orang tak kenal. Untuk payung tu, you guys boleh rent untuk duduk situ, 150 baht. And kita orang tadi cancel jet ski tu sebab hujan lebat, so we got our money back. Sebab tadi memang tak boleh, kalau tak bahaya sangat-sangat. So maybe kita akan naik jet ski dekat pulau lain ataupun tak naik langsung. Maybe kita buat aktiviti lain dekat pulau lain. But right now kita just nak ambil gambar and also nak berenang. Itu je. So see you guys later. So now kita on the way pergi Phi Island. Okay guys, so kita dah finish snorkeling first checkpoint tadi. Kita ada 2 je checkpoint snorkeling and 1 dah settle. Basically dia macam 30 minit macam tu. Sekarang kita nak makan, tempat ni halal ya. Boleh nampak tu. And dia dah sediakan buffet. Dia sediakan buffet untuk kita lunch. So kita akan ada 1 hour untuk lunch. And then kita akan pergi the second snorkeling session. Banyak juga benda-benda cantik untuk dibeli. Tengok ni, choices of topi dia. Wah, best lah. Kalau boleh, maybe kalau ada fridge magnet yang cantik-cantik boleh beli juga kan. Yeah, buffet. Itu yang kita nak. Jom tengok choice apa je yang ada. Wah. Wah, ada nasi. Macam-macam weh. Tom yum pun ada. Ayam pun ada. Wow. Spaghetti pun ada. Ni macam tempe pun ada. Wih, sedap wih. Okay guys, so for lunch dia ada macam-macam choice. But I'm taking like nasi goreng kind of vibe. And then ada ayam black pepper. Ada juga tempe and sayur. And this one macam tom yum or curry. I'm not sure. I have to taste it first. So I ambil semangkuk. Banyak lagi dan itu hanyalah untuk berapa puluh orang saja dalam 20 orang. So
Sangat banyak makanan dia. Bagus kan? Panas-panas dapat aiskrim memang memang mantap. Tak, aku macam percaya ke tak tangan abang ni macam kotor. Alah hantar lah. At this rate, I think my immune system dah okay dah. Adapting dah. Ni bendera Thailand ni bahaya kalau buang ni. Thailand good. Hello. Thailand good, Thailand beautiful. Thailand good, Thailand beautiful. From Malaysia? Yes. Oh, we are the country in our life, but the place same. Mm. Same place. Yeah, same, nah, same. Later you come Malaysia, okay? Oh, yeah, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa nanti. For stop off here, we're gonna go into this area first because of this is the first stop we call Pilet Lagoon. Not every day we can go inside, depend on water type. 6-hour high tide, 6-hour low tide, day by day. Wow, kita dekat one of the checkpoint. Cantik weh. Tengok. Wow, cantiknya. Ini one of the checkpoint yang akak tu explain tadi. Wow. New shirt. Oh, dekat belakang ni pun cantik tu. Macam kat frame weh. Aku nak masuk kat situ tu. Kau ambil di sini weh. Ini dari belakang boat kita orang. Ini dah macam frame weh. Macam frame bingkai. Wow, cantik. This is the lagoon. Cuba tengok air dia, Masya Allah, cantik sangat. Sangat cantik. And boat kita orang pun sebenarnya cantik tu. Besar. Aku tak pernah naik boat besar macam ni. Wih, lawa. Lawanya, ya Allah. So, itulah Viking cave-nya. Cantik. Ada pekerja kat situ tengah take care bird nest je. Cantik lah, air dia betul-betul nampak warna biru kan. Lawa tu. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Habis sudah. Korang. Guys, sekarang dah nak dekat pukul 5 petang macam tu. And we baru naik JT. It's been a whole and long day. Tapi memang fun sangat-sangat. And penat. Now kita dah turun daripada boat and kita akan pergi dekat tempat berkumpul tadi balik untuk jumpa dengan driver and then balik ke hotel balik. Thank you. Ice cream everyone, ice cream. Uyo, ice cream, Magnum. Hi guys, so it's night time already. Tadi kita orang dah puas berehat dah dekat bilik after whole day of island hopping. Tak boleh fikir dah. And we went out again at 9:30. Sekarang ni kita dekat this market and dia menuju dekat Karen Beach, I guess. And sekarang kita just nak jalan-jalan area sini and tengok ada apa yang menarik. So far tempat ni masih lagi hidup walaupun dah dekat pukul 10 malam. And kita orang tak dance lagi. So maybe akan dinner, maybe, I don't know. And then kalau kat depan-depan ni dia lebih kepada tempat makan. Ada banyak juga makanan halal. Kalau you guys boleh go through, tengok ni. Ni udang goreng ni halal. Dia akan bagi tahu kalau halal.
Dan dekat Thailand ni memang dah tak lokek lah dengan halal sebab dia tahu orang Islam ramai datang. Air kelapa pun ada. Nutella pancake kita. Bismillah. Betul-betul manis weh. Tak apa dah. Pineapple juice. Rasa macam apple. Ke tak rasa apa-apa? Kau buat aku takut? Dia punya udang besar lah sedap kan? Tak sama macam pulau Macam juicy dia pecah-pecah. Okay, nasi goreng tom yum tadi. Tada! Jom kita buat first test lah, taste test. Yang ni udang dia fresh. Sedap weh. Rasa dia punya tom yum. Dan dia punya pedas tu memang kena lah. Ini udang tadi. Tepung dia sangat banyak. Kalau makan seorang 5-5 ni aku rasa boleh mual ke. Ini udang dia. Okay, kita menghasut kacu untuk purchase second item. Alright, so yang tu dia kata nak bawa masuk meeting sebab kalau sejuk-sejuk dia nak balut badan dia. 230 ah? Oh, okay. fail. So daripada 300 dapat 2.5, dapat 230 Only one, yes. Cantik lah, material sedap. Boleh lah kau buat pergi meeting tu memang kena lah, memang kena. Orang akan cakap Phuket kat Turki kan. Cantik. Yang kalau purple tu dia murah sikit 70 baht, tapi nampak dia nipis. Tak ni. Nampak tangan. Kalau yang ni memang tak nampak weh. Okay guys, so I think I'm gonna end the vlog now. I dah sampai bilik baru je. And thank you so much for watching. Basically tadi after the last vlog yang I tunjuk tu, basically kita orang just jalan dekat persekitaran tu dalam sejam 2 jam. And then kita orang naik boat and balik ke hotel. So I think that's all. Oh, sini lighting lawa lah. Oh my god. So itu sahaja. Kita jumpa lagi besok. Bye bye.